Alhamdulillah. Ada. Oh, ada kan. Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di YouTube channel Shah M Mencari Start Padu. Okey geng, hari ni macam biasa aku turun lagi di Sungai Kuantan. Hari ni aku akan buat satu aktiviti yang berbeza. Hari ni aku bukan turun untuk mancing geng, tapi hari ni aku turun nak tengok bubu geng. Hari ni aku dapat jemputan daripada Jai Pancing Channel, YouTuber kita, YouTuber di Sungai Kuantan. Ajak aku join sekali untuk nak tengok hasil bubu kan. Hari ni bolehlah kita nak cari lauk untuk Hari Raya Haji ni. Hari ni aku akan buat full video berkenaan dengan aktiviti hari ni. Biasa kalau korang tengok di YouTube channel Jai, korang hanya tengok yang indah-indah je. Jadi hari ni aku payung korang kesusahan full video berkenaan dengan cara untuk nak tengok bubu di Sungai Kuantan geng. Okey geng, macam biasa kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa support channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Buat sahabat subscriber yang selalu support channel aku tak putus-putus, aku doakan semoga korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Okey geng, ni aku dah sampai dah di jeti. Dia bukan jeti kan, ni macam pengkalan lah, pengkalan nelayan Kampung Pasir Kemudi. Aku dah sampai dan sekarang ni aku tunggu Jai belum sampai lagi. Okey, jom kita tengok sekitar pengkalan ni. Ni sekarang ni aku berada di, kalau ikutkan ni kawasan Pampasir geng, kawasan Pampasir. Dan yang kat depan ni, ni dia lah pengkalan dia. Ya, sekitar kawasan dia Pasir Kemudi. Okey geng, sementara tunggu Jai datang ni, aku nak set up dulu barang-barang dulu. Kita jumpa lagi geng. Okey, stay tune. Okey geng, ni dia umpan untuk nak pikat baung Sungai Kuantan. Ini bukan lagi rahsia ni, sebab Jai pun dah pernah buat tutorial dia cara nak buat umpan ni. Dia punya bau na'udzubillah min zalik, memang padu. Di mana? Wah, tu dia. Dia punya bau lemak. Ni kan proses yang pertama yang biasa Jai buat, pikul enjing bawa ke buk. Kalau tinggal hilang. Banyak sangat peminat hilang dah. Dah pernah hilang sekali Tengok ada orang buat video. Ada video di YouTube channel Jai. Ni yang biasa video gini tak ada dalam YouTube Jai. Biasa yang indah-indah Hari ni kita tengok, harap-harap ada hasil-hasil padu hari ni untuk tontonan anda semua. Okey geng, hari ni kita boleh tengok spot-spot aku mancing.
Waktu aku menebing di Sungai Kuantan, lagi aku tunjuk lah korang. Okey geng, baik. Okey geng, jadi aku akan tunjuk lah antara spot yang aku pernah strike ikan bersaiz padu sepanjang aku memancing di Sungai Kuantan. Ini merupakan jambatan Jalan Sungai Lembing Kuantan. Ni. Sini aku pernah dapat, kalau kau ingat, aku pernah dapat 3 ekor ikan patin sekali strike saiz kilo. Lepas tu sini, kalau kau ingat kat bawah pokok ni aku pernah dah strike ikan patin bersaiz 10 kilo geng. Dekat spot ni lah, kat bawah pokok ni aku pernah dapat. Okey, jom kita tengok spot yang seterusnya. Okey geng, ni spot ni aku pernah dapat bleeder saiz 2.7 kilo. Spot yang mula-mula aku mancing di Sungai Kuantan ni. Itu antara yang terbesar juga lah. Di spot ni aku pernah strike patin 2.2 kilo kat spot ni. Tapi pemandangan daripada sungai dia agak berbeza. Kalau duduk di tebing, kita pandang ke sungai ni lain. Bila kita duduk atas bot, kita tengok spot tepi tebing ni, dia nampak lain pula. Dia jadi lain. Ni jauh lagi ni. Okey, aku cut dulu. Depan ni ada lagi spot yang aku pernah strike ikan bersaiz padu. Depan ni aku ingat aku pernah strike ikan bleeder saiz 5.1 kilo. Tu ada orang tengah mancing. Ada strike padu juga kat spot ni, 5.1 kilo ikan bleeder. Tu ada orang tengah mancing. Hari ni ramai orang mancing sebab sekarang ni musim udang galah kan ni. Jadi ramai orang tengah mancing. Tu orang tengah menebing. Ni spot yang aku pernah, yang baru-baru ni aku strike patin 5 kilo je dekat spot ni. Tu ada orang tengah mancing lah. Abang Jo tengah mancing. Abang Jo! Abang Jo tengah mancing. Ni spot tebing tinggi spot tebing tinggi yang aku pernah lucut bleeder saiz 5 kilo. Tu je lah. Dekat atas-atas lagi banyak spot, tapi laluan untuk masuk tu hanya motor saja yang lepas. Kalau kereta lepas, tapi jalan ni agak teruk sikit lah. Banyak lagi spot sampai ke atas sana. Okey geng, jom kita tengok bubu. Teruskan menonton geng, stay tune. Okay geng, dah sampai dekat bubu pertama ni. Ada ya? Ada. Alhamdulillah. Ada. Ada lah. Ya. Okey. Aku angkat jap bubu ni. Rindu ya. Bubu pertama dah menunjukkan hasil. Kalau bubu lain pun ada. Okay, kita sama saksikan hasil bubu yang pertama. Alhamdulillah kan. Ini ikan padu ni. Padu. 3 kilo lagi.
baju saya damai tu. Aku lah saya store yang lain. Chill. Lain size. Boleh ambil je lah. Pertama kali turun dengan Jai. Alhamdulillah. Ada terus kan. Ada terus hasil padu. Okay. Yang besar-besar ni kita lepas. Yang ni kita release lah. Yang ni lepas ni. Kita release. Mana lagi yang release? Jangan kata Jai tak release tau. Memang yang kecil. Bukan saya ni kita akan release lagi. Saya ni boleh ambil lah. Saya ni. Saya tu Ini boleh sedap ni saya ni. Manis. Yang besar tu Jai tu, yang tu tak nak release tu yang tu. Ni. Oi, ni jangan ni. Ini RM40 dah ni. Kilo lebih dah ni. Ingatkan Jai nak release. Okey, jom. Okey, jom kita. Okey sampai dekat bubur kedua. Ada. Ada 2 ekor Syah. Alhamdulillah. Ada 2 ekor saya. Boleh lah ni kat sekilo seekor. Jadi tak kupau Alhamdulillah. Okey, bubur kedua kita. Alhamdulillah. Ada. Bolehlah nambah-nambah Lari pakai depan mereka. Bahaya ni. Jatuh terkaki. Anak udang banyak Syah ni. Boleh ambil. Okey, alhamdulillah 2 ekor. Saiz dekat-dekat sekilo ni seekor ni. Saiz padu. So jom kita pergi ke spot bubur ketiga. Bubur ketiga. Bubur ketiga kan? Ada lebih 2 ekor je kot, 2-3 ekor yang boleh ambil. Alhamdulillah. Ada juga hasil. Bubur yang tu. Ada hasil. Dalam apa ekor? 5 ekor. Tapi saiz manis. Alhamdulillah. Saiz manis. Kaki. Ini tak lulus lah. Tak lulus. Release. Tak lulus. Yang ni pun tak lulus. Release. Kita ambil saiz yang lulus kirim ni. Ini lulus. Ini lulus. Dah dia yang tu tak lulus lagi. Ini pun tak lulus. Release. Tengok. Okay, hasil setakat ni. Ada 3 ekor ni saiz padu. Memang saya idaman lah. Ni antara yang besar kot ni. Ni yang baru dapat. Umpang. Ada proses dia. Isi umpan. Umpan padu, hasil pun padu. InsyaAllah hasil padu. Umpan tak boleh kedekut. Nak hasil banyak, tu dia. Padu Tapi ni. main dengan umpan. Na'udzubillah min zalik. Okey geng, hari ni ramai tu orang meneping. Hari ni sekarang ni macam musim udang. Tu ada satu macam ni semua yang ada ni. Hanif ada mancing. Ni ada orang. Lepas tu sini pun ada orang. Hanif dia dah tukar spot, dia dah mancing kat belah sini. Biasa dia mancing kat spot yang biasa aku mancing kat belah atas tu. Ni pun ada orang mancing bawah. Kat pondok ni tak ada orang. Okey geng, kita masih menuju ke bubur yang terakhir geng. Semoga bubur yang terakhir ni ada manis-manis, ada saiz-saiz padu masuk. Okey geng. Okey geng, ini bubur yang keempat. Tadi kita cek Kosong. kosong, tak ada hasil. Jadi ni kita tukar spot baru lah. Tukar spot. Jai akan tukar spot lah bubur ni. Tu ada hasil nanti. Next trip Tu next week ada hasil lagi. Ini proses, antara proses lah tukar spot.
Cuci dulu bersih-bersih. Cuci. Masuk umpan baru. Baru letak balik. Dia kalau kotor ikan tak nak masuk kan. Tu orang tergeti je. Okey. Settle. Ni proses terusnya ni. Proses nak bawa naik ikan. Mana ada dalam video Jai dulu ni. Ni main lumpur ni. Dia basuh-basuh bot ni. Basuh-basuh bot mana ada. Ada yang indah je. Pada padu ke. Ni dekat sungai antara paling laku keras. Sebab dia selalu hilang. Ada kaki rembut. Masuk ikan dalam tong. Allah. Siapa ya? Ini saya padu kan. Tu yang padu tadi. Ada padu. Anggaran apa je? Dalam sekilo lebih. Kilo 4 ada kot. Sekilo 4. Duduk padu tu. Duduk ni. Ikan masih hidup kan? Ikan masih hidup. Ikan masih hidup. Jadi kita timbang. Itu. Buat naik ikan tu. Ini proses yang last sekali. Punggah pindah randah je enjing ni. Aduh. Ini dah masuk kereta tak apa dah. Ikan. Okey, langsung untuk timbang. Kita tengok hasil keseluruhan untuk hari ni. 5 kilo lah tong bawah melutuk. Tong 5 kilo. Kilo. Tak nampak lah. 12 kilo. 12 kilo. Tolak 5 lah. 7 kilo kan. 7 kilo hari ni hasil. Alhamdulillah. Ada. Syukur nikmat. Ada gaji. Ada gaji. Saiz padu kan. Yang kecil jadi semua lepas ni. Ni ambil yang saiz ada saiz je. Yang lulus. Lulus ditirah. Okey geng, itu dia sedikit perkongsian aku untuk konten kali ni bersama dengan YouTuber kita Jai Pancing Channel. Alhamdulillah hasil hari ni boleh lah geng. Ini merupakan antara video yang tak ada dalam YouTube Jai. Pahit jerih mencari rezeki di Sungai Kuantan ni. Okey geng, aku ingat setakat dulu video untuk kali ni. Terima kasih kepada Jai kerana sudi jemput aku kali ni untuk join trip melihat hasil bubu ni. Dan terima kasih juga ni dapat hasil untuk hari ni. Lepas lah untuk buat masak untuk hari raya ni, hari haji. Alhamdulillah. Okey geng, kita jumpa lagi di next video mencari start padu di sungai, insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih geng.